Okey, hari ni nak ajar Cendol kenal-kenal set dekat Gudang Bos Ijan. Okey Cendol, kau nak tahu set apa je ada kat Gudang Bos Ijan ni? Semua set lah. Segala macam sofa, meja, nak tahu nama-nama dia tu. Nama-nama Dan dia. jenis-jenis dia. Ya betul. Sebab kadang-kadang Acik datang nak terangkan dekat Acik tu nama-nama set. Kadang-kadang Acik tak tahu kan set apa kan. So ni lah, kalau macam ni kau tengok dia ada pattern macam ni tau. Pattern dia menyandar sikit ke belakang. Lepas tu dia ada ni, kerawang dekat tepi dia. Oh. Okey, kerawang kat tepi, lepas tu ada kaki petak macam ni. Nama dia set Aladdin. Aladdin. Ni set Aladdin tau. Lalu nama ni memang bos yang bagi ke ataupun memang daripada kilang ke macam mana? Memang daripada Indonesia. Memang dari Indonesia. Daripada cakap Indonesia. Ni set Aladdin lah. Betul. Ada yang bos bagi juga. Ah. Kebanyakannya banyak yang bos bagilah. Untuk set macam ni Aladdin. Kau tengok dia punya apa tu, rupanya design dia menyandar dengan ada kerawang dengan petak bawah lah. Cuba kau pergi duduk dekat dia punya sofa satu seater dia. Feel. Cuba kau angkat dia punya belakang tu cushion. Cuba kau sandar lagi belakang. Dia pattern dia kau akan dapat rasa lain nanti kau bila duduk lain-lain sofa. Macam tu. Ni design satu. Aladdin. Okey, lagi satu pattern. Ni antara yang ruji tau dekat Gudang Bos Ijan tau. Okey, cuba kau duduk yang ni pula. Beza dekat rasa macam sepan bawah dia. Betul. Lagi satu, kalau kau perasan yang tadi kau duduk menyandar kan? Menyandar. Yang ini dia macam dia kenalah, dia sedap lah. Dia duduknya sandarannya sandar tu okey. Sandarannya tak terlalu belakang sangat kan? Okey, cara kau nak kenal yang pattern kedua ni, cuba kau tengok apa yang lain. Aku tengok apa yang lain. Design tepi dia. Design tepi dia, dia ada apa? Cushion. Dia ada cushion. Maksudnya dia ada cover lah. Fully cushion kat sini. Kau tengok tau, ada yang setengah ni rangka besar, ada yang rangka kecil. Tapi untuk engkau kenal set tu, ini untuk kegunaan nanti engkau nak tulis receipt. Kau akan dapat kenal sebenarnya kalau Acik datang, kau tak perlu pun mention dengan Acik. Acik ni set Serbia. Acik ni set Aladdin, tak perlu pun. Tapi just untuk ingatan kau bila kau nak buka buku receipt nanti. So kalau macam seller, tiba-tiba ramai customer ke apa, kau kena buka receipt kan, kau tak dapat tahulah. Macam tu. So ini kau tahu kan, ni apa? Serbia. Serbia. Serbia ni bawah dia, kaki dia kebanyakannya bulat. Tak sama dengan Aladdin.